Alhamdulillah, namanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam berbahagia ini dapat sama-sama kita berhimpun dan berkumpul untuk kita bicara sedikit daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit akan kita kongsikan bermanfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pengajian Asmaul Husna kita, dan pada malam ini saya nak kongsikan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Allah Subhanahu wa taala As-Sami', iaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Di antara salah satu daripada nama-nama Allah yang baik dalam rantaian Asmaul Husna, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar semua perkara yang ada di alam ini. Tidak ada satu benda pun tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dia berbentuk suara yang kita manusia boleh dengar ataupun yang kita manusia tak boleh dengar. Itu semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita bicara mengenai Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, As-Sami', Allah yang Maha mendengar, kita akan kongsikan daripada tiga sudut. Daripada tiga sudut. Yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Allah Maha mendengar ucapan lisan kita. Dan ucapan lisan kita ini, ada benda yang kita ucap dengan niat, ada benda yang kita tidak ucap dengan niat. Bukan kita ucap tak niat macam tu pun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa benda dengan niat. Sebagai contoh, memang kita bercakap tu dengan niat, kita bercakap tu dengan hasrat. Dan ada benda yang manusia tu bercakap, dia bukan bercakap benda itu, dia ada benda lain. Contoh dia, katakanlah ya, hari ni satu orang isteri, contoh ya kak, maaf ya ibu-ibu kan, dia tak puas hati dengan suami dia benda lain. Tak puas hati dengan suami dia benda lain. Adalah mungkin tak puas hati dengan sikap ke, ada permintaan-permintaan yang tak tertunai ke. Nanti yang dicakap tu banyaknya benda lain. Ini lama tak balik kampung lah. Bukan minggu lepas balik kampung ke? Si balik kampung. Ini kipas ni tak sejuk lah. Memang pun nama kipas. Kalau aircon tu memanglah sejuk. Cakap tu benda lain. Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha suci Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Dia tahu dan tahu dengan hasrat apa yang nak tu. Kadang seorang suami dia tak puas hati dengan isteri dia. Dia nak cakap benda yang lain, tapi yang keluar tu benda lain. Hasrat tu tak sampai pada isteri, sebab manusia ni bercakap dengan hasrat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tu Maha mengetahui. Tak puas hati, marah dengan isteri, dia rasa isteri tak hormat pada dia. Nantilah ni cermin tak digosok dengan bagus lah. Ini serapan ada je kurang tu. Ini serapan, ini keropoknya mana ni? Ini sosnya mana ni? Ini kicapnya mana ni? Semua kurang, tapi makannya habis. Ada lagi tambahan. Sebab benda yang dicakap tu kadang-kadang tidak seperti mana yang dihasratkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Allah Maha mengetahui perkara itu. Allah Subhanahu wa taala dia Maha mengetahui. As-Sami', Allah dia Maha mengetahui. Sebab tu kadang-kadang ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian, ada orang yang mendoakan orang lain dengan keburukan, tetapi seolah-olah doa itu tidak disahut oleh Allah. Kenapa? Allah tu Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang berlaku sebenarnya. Ada orang dia mendoakan suaminya. Setengah-setengah orang kat ini bukan kat sini, tuan, dekat Baghdad ni, cerita kat Baghdad ni. Dia tak buat tinggal suami dia. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tunjukkanlah kuasa-Mu pada suami ni Tuhan. Dia nak supaya suami dia tu kena bala ataupun kena kafarah, kena benda tak bagus. Kadang-kadang dia mendoakan buruk lagi banyak dia mendoakan kebaikan. Tapi bukan kat sini, ada orang kat Baghdad saya sebut ni kan. Macam tu kadang-kadang setengah-setengah suami kan, dia kadang suka mendoakan buruk isteri. Jagalah awak, tahulah ni. Tak tahu ke syurga tu bawah tapak kaki suami tu. Biar Tuhan balas dia.
Tapi banyak kali didoakan, disumpahkan, tak ada apa-apa pun. Ada orang yang suka menyumpah isteri dia, tapi tak ada apa-apa pun, sebab Allah Maha mengetahui. Adil Allah tu, apa yang berlaku tu Allah Maha mengetahui keadilan Tuhan itu. Jadi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran kan, surah Az-Zukhruf ayat ke-80. Surah Az-Zukhruf ayat ke-80 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Patutkah mereka menyangka bahawa kami tidak mendengar apa yang mereka sembunyikan dalam hati dan apa yang mereka perkatakan dengan berbisik-bisik sesama sendiri, bukan sebagaimana yang mereka sangka. Bahkan utusan-utusan kami, malaikat yang menjaga mereka, ada yang menulis segala yang mereka lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mendengar. Sebahagian ahli tafsir menyatakan bahawa satu ketika seorang sahabat kan, dia berkejar untuk sembahyang. Kan, kita hari ini kadang-kadang kan, tunggu imam nak rukuk baru nak start sembahyang kan. Solat tarawih kan. Imam bangun, tarawih itu sendiri maksudnya berehat-rehat. Tarawih itu mana rehat, sembahyang tarawih kan. Kita sembahyang 2 rakaat, rehat sekejap. Imam bangun, kita pun bangun. Kan? Sembahyang 2 rakaat, rehat sekejap. Imam bangun, kita pun bangun. Sembahyang 2 rakaat, rehat sekejap. Imam bangun, kita tunggu dulu kan. Imam rukuk baru kita bangun untuk sembahyang cepat-cepat kan. Okay. Maknanya kita tu kadang-kadang menunggu untuk berehat-rehat. Ada satu orang sahabat, dia bekerja untuk sembahyang ini. Kan? Ketika sampai-sampai tu Nabi SAW sedang rukuk. Maka dia pun bekerja, ya Allah, sebab dia tahu kelebihan rakaat pertama bersama imam, mana tidak masbuk tu. Besar kelebihannya. Maka Nabi SAW pada hari itu baca agak lambat sikit. Maksudnya Nabi pun tergerak hati macam nak baca lambat. Jadi maknanya lama lah Nabi rukuk tu. Maka dia sampai ke saf, dia pun Allahu Akbar, dan dia pun terus rukuk bersama imam. Maknanya dapat rakaat lah. Dalam lidah dia menyebut Alhamdulillah. Kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan perintah kepada Nabi SAW Muhammad, ketika engkau bangun daripada rukuk ini, ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Itu sejarah bagaimana pergerakan sembahyang. Semuanya pergerakan sembahyang adalah ucapannya Allahu Akbar, kecuali selepas bangun daripada rukuk. Kerana satu peristiwa seorang sahabat yang mengejar untuk bersama-sama dapat rakaat. Dapat sungguh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat sungguh. Maka Allah perintahkan Nabi, wahai Muhammad, ucap Sami Allahu liman hamidah. Allah itu mendengar siapa yang memujinya. Rabbana lakal hamd. Tuhan, bagi engkaulah segala pujian. Sampai disyariatkan, diletakkan dalam sembahyang. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mendengar. Sebab itu kita ni, ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, ada permasalahan. Yang pertama, ucapkan dari sudut lidah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tu yang suruh berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maksud berdoa tu adalah kita lalukan di lidah kita ni apa permintaan kita tu. Seperti mana kita mengadu kepada ibu kita, detail mengadu kan. Dengan mak macam ni, suami macam ni kan, detail. Lebih detail kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih detail kita sebutkan Tuhan. Kan doa bahasa Melayu pun tak apa. Ni anak kan, dah tengah nak peksa kat universiti ni, berjayakanlah dia tahun akhir ni. Nama sekian. Sebutkan. Kan sebutkan detail pun tak apa. Ya Allah, suami ni Tuhan, akhir-akhir ni lah macam kan, nak pergi kerja tu, menyikat rambut dan menyanyi pula ni. Lindungilah dia Tuhan. Seperti mana kita mengadu pada mak kita, lebih detail kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuhan, isteri ni ya Allah makin hari makin tua kok. Makin tua kok. Kok makin kasar Tuhan. Saya kadang-kadang habis ke office kan. Petang-petang petang office 9 je kan. Kadang turun minum dekat tepi tu, dekat restoran tepi tu. Jumpa Pak Haji ni saya suka menyapa kadang yang bukan dari sini tau, dia jauh. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Selalu minum kat sini Ji. Barangkali teh tarik dia sedap barangkali. Tiba-tiba dia melihat saya dengan muka yang serius. Tak ada Ustaz. Umur macam ni minta air pun kena marah kan. Ibu-ibu kan. Jangan semakin tua semakin kasar kan. Semakin tua sepatutnya semakin berakhlak kan? Minta air pun kena marah. Nasib lah kita ya, orang lelaki. Itu yang minum kat kedai tu. Jadi bagaimana kita ni mengadu kepada mak kita, kepada orang lain, lebih detail kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disuruh. Sebab yang suruh minta tu bukan siapa-siapa, bukan. Yang suruh minta tu Allah sendiri yang suruh minta. Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepada aku, mesti aku akan berikan kepada kamu. Allah sebut dalam Quran benda tu. Yang suruh lalukan lidah ni, Allah tu Maha mendengar. Jangan kita kecewa dengan doa. Alah, berbuih-buih mulut tak makbul pun doa. Malas aku nak berdoa. Ada orang yang dia rasa dia malas nak berdoa, kan? Maknanya kecewa dengan doa. Doa walaupun tak rasa macam tak makbul, doa aja. Sebab yang suruh berdoa adalah Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Kan? Ada orang yang malas berdoa, ada juga yang malas berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, sebiji macam semalam lah doa aku ya Allah. Amin. Malas berdoa pun ada juga. Jadi yang suruh berdoa, walaupun berulang kali kita sebut tak apa. Sebutkan. Sebab Allah kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa, minta pada Allah, mesti Allah akan mustajabkan. Allah As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Yang Maha mendengar doa kita. Lepas tu lalukan lidah kita ni, jangan malah berdoa. Lalukan lidah kita dengan doa. Hari ini kadang-kadang orang tak ada ujian, dia malas nak berdoa. Ada ujian barulah malam bangun. Kita ni senang ke susah, kita kena berdoa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tu yang Maha mendengar. Dalam Al-Quran surah Taha ayat 46, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, kan? Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku ada bersama-sama kamu. Aku mendengar dan melihat segala-galanya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kan? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha bersama kita, yang Maha mendengar dan juga melihat segala-galanya. Itu yang pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala dia melihat ucapan lisan. Sama ada yang kita niatkan ataupun yang kita tidak niatkan. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui. Kemudian yang kedua, yang keduanya bisikkan hati. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mendengar bisikkan hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mendengar. Hati ni, dia boleh maknanya berbisik. Macam hari inilah kita kan, kadang-kadang kan ustaz tengah mengajar pun berbisik-bisik hati. Ya ke ustaz, tak pernah dengar benda-benda ni kan. Kalau benda tak pernah dengar, kalau benda yang selalu dengar, seini je ngulang-ngulangnya kan, bisik-bisik ke hati ni. Kalau lambat berhenti, bilalah ustaz ni nak habis. Kalau lambat berhenti, Allah SWT tu Maha mendengar. Dia bisikkan hati tu. Allah SWT tu Maha mendengar. Jadi ada benda yang manusia boleh baca. Bisikkan hati ni ada benda manusia boleh baca. Contoh, kalau benda-benda berkaitan dengan perasaan. So ahli-ahli pakar psikologi, ahli-ahli pakar ilmu kemanusiaan ni, dia boleh nampak apa detikan hati itu. Sebab tergambar dengan matanya. Hari ini kalau kita gembira, kan kita senyum. So orang boleh tahu, ini dalam hati ada taman, kan? So maknanya orang tahu. Jalannya ringan. Orang kalau gembira jalannya ringan. Jalan ringan. Orang boleh tahu, orang tengah gembira ni. Kalau orang tengah sedih, jalannya kan berat jalannya. Anak mata ni akan lebih besar. Orang kalau main judi,
dia akan pakai spek mata hitam. Supaya kalau dia kata daun sak tu kena, orang sebelah tu biar tak perasan. Biar mata, sebab mata ni. Ada benda-benda hati manusia boleh baca. Ada benda hati manusia tak boleh baca, tapi malaikat boleh baca. Malaikat boleh baca. Itu yang malaikat tahu apa niat kita. Kan malaikat catatkan kita nak sembahyang. Kan kita malaikat boleh tahu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan bahawa maknanya niatul mukmin khairum min amalih. Niat orang beriman lebih baik daripada amalan dia. Sebab tu Habib Anis dalam kitabnya An-Niat ada menyatakan bahawa ajarkan diri kamu berniat dengan benda yang baik-baik seperti mana kamu mengajarkan diri kamu bersembahyang. Ajarkan. Sebab niat tu malaikat tahu. Dan malaikat doakan sebab niat yang baik akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat, peranan niat tu maknanya Allah dengar tu, malaikat pun dengar. Malaikat pun dengar. Sebut ajarkan diri kita berniat dengan baik-baik. Sebab hari ni kalau kita berniat dengan benda baik-baik, Allah akan perbaiki niat itu. So hari ni niat, ibu-ibu akak-akak yang belum berniat nak jadi isteri solehah, malam niat, ya Allah, aku nak jadi isteri solehah, ya Allah. Kita hari ni malam ni yang belum doa, yang belum berniat, mungkin jadi orang yang paling soleh dekat section kita ni, niat. Kan tak perlulah sahaja aku menjadi orang soleh, kan? Kan telajak 2 rakaat kerana Allah. Maknanya niat je aku jadi orang paling soleh. Tak kena ajar diri kita berniat. Sebab kita ni akan diperbaiki menurut apa yang kita niatkan. So ajar diri kita berniat. Allah tahu, malaikat tahu. Dan ada benda-benda yang malaikat pun tak boleh baca. Dalam lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Apa dia? Remuknya hati. Kadang ada orang terlalu kecewa sampai muka tak ada perasaan. Orang pun tak tahu apa keadaan dia ni. Allah mengetahui. Dan hadis Nabi disebut, Allah tu Maha mengetahui remuknya hati. Allah Maha mendengar. Remuk yang kita yang tak terkata, kelu lidah, malah nak cakap. Itu remuknya hati tu. Ataupun benda ikhlas. Benda ikhlas ni, sampai malaikat pun tak boleh baca. Itulah hadis Nabi. Nabi SAW menyatakan bahawa ikhlas antara kita yang membuat amalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tak tahu keikhlasan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut bahawa orang yang berpuasa akan diganjarkan, diberi ganjaran sehingga 700 kali menurut keikhlasan dan juga dia punya menjaga kualiti puasa itu. Allah yang bagi sehingga 700 kali ganda. Atau Allah saja yang tahu. Dalam hati kita ikhlas, kita ikhlas. Orang kita menyebutkan aku ni ikhlas ni, saya ni ikhlas betul, ikhlas ni. Kita dengan Allah saja mengetahui. Malaikat pun tahu, malaikat ikut okey niat kita. Tapi ikhlas tu Allah Subhanahu wa taala Maha menilai. Sebab itu orang yang ikhlas, syaitan takkan boleh goda dia. Ini dalam Quran Allah sebut ni. Ibu-ibu akak tuan-tuan sekalian kan. Ketika syaitan dihalau daripada syurga, dia bersumpah di depan Allah 2 benda. Dia dihalau di syurga tu. Kalau kita nak baca kisah ni nanti balik, boleh buka surah Al-Hijri ayat yang ke-38 sampai ayat 42. Surah Al-Hijri ayat 38 sampai ayat 42. Allah ada sebut kisah itu. Ketika syaitan dihalau keluar daripada syurga, dia kata apa? Qala rabbi bima aghwaytani. Tuhan, oleh kerana aku telah menjadi sesat, la uziyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Aku bersumpah, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan. Engkau tak ada kuasa nak sesatkan. Illa man ittaba'aka minal ghawin. Kecuali, kalau ikut tafsir, orang yang aku anggap seperti sampah. Syaitan takkan boleh menyesatkan, kecuali orang yang Tuhan anggap seperti sampah. Nak ikut juga syaitan itu. Dan syaitan kena mengakui, betul Tuhan, aku tak boleh nak goda, aku boleh goda semua anak Adam ini, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang yang ikhlas kepada Engkau Tuhan. Aku tak boleh goda. Sebab orang yang ikhlas, hatinya tu akan dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan ikhlas. Sebab tu kita kena minta dan usahakan supaya Allah kurniakan kita ni keikhlasan. Allah tu Maha mendengar, ikhlas kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala keikhlasan
keikhlasan kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu, kan? Akan bantu orang yang ikhlas itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Para ulama kita dahulu ada mengajarkan satu doa. Ini nak ceritanya Allah tu Maha mengetahui orang yang ikhlas, kan? Okey. Okay, saya bacakan bahasa Arab dia. Tapi kita nak pakai bahasa Melayu pun tak apa. Nas'alullah an yaj'alana mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Kami memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kami dari golongan mereka yang mendengar perkataan Allah lalu mengikut perkataan-perkataan itu dengan sebaik-baiknya. Ini antara contoh-contoh doa yang dicontohkan oleh para ulama kita. Kadang orang nak berdoa dia tak apa cak nak doa ni minta apa kadang-kadang kan. So jadi ulama kita sebut keikhlasan tu kan maknanya Allah Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, para ulama kata anjurkan doa, ya, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang mendengar perkataan-perkataan Allah lalu mengikut perkataan itu dengan sebaik-baiknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami', Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui, kan? Yang Maha mengetahui. Yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Okey? Maha mendengar rasa hati. Rasa hati, ya. Rasa hati ni yang dalam betul. Macam saya sebut tadi, Allah mengetahui remuknya hati itu. Itu antara Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha As-Sami'. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita sendiri, maknanya minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadulah permasalahan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian bab yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mendengar, Allah yang Maha mengetahui. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala boleh bukakan pendengaran-pendengaran yang kita tak boleh dengar kepada manusia. Itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maknanya Allah tu boleh bukakan kepada kita ni benda-benda yang hijab-hijab ni. Di sebalik alam kita ni, dia ada hijab, dipanggil satu dinding. Yang kita ni ada alam yang lain. Kan? Kita tak dengar jeritan penghuni kubur yang diseksa. So Allah tutup ni. Binatang-binatang ada yang dengar. Kita tak dengar pekikan-pekikan. Kan, yang malaikat berbisik-bisik ataupun malaikat marah pada orang-orang yang membuat maksiat. Kita tak dengar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mendengar, Allah boleh bagi buka kepada kita pendengaran-pendengaran ini. Pendengaran yang tidak manusia biasa tidak dapat mendengar. Ini atas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, antaranya adalah kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ketika peristiwa pembukaan Fathul Mekah ataupun pembukaan kota Mekah, sampai Nabi dah dapat tawan kota Mekah tu, maka Nabi mula memasuki kota Mekah. Nabi tak tahu apa nak buat ni. Apa nak buat ni? Di sekitar Babul Fatah, mengikut sebagian ahli sirah. Sebab tu kadang-kadang saya suka syorkan, siapa yang ada benda-benda munajat, nak doa yang bagus di mana-mana pun boleh. Kalau dah sampai kat Mekah, depan Kaabah pun bagus, depan Multazam pun bagus, dekat Sijil Ismail pun bagus. Dan salah satunya ketika Nabi bermunajat sekitar Babul Fatah tu. Itu bagus. Sebab Nabi masuk kota Mekah, Nabi tak tahu nak buat apa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, wahai Muhammad, buang segala patung-patung yang menodai Kaabah dan sekitar Masjid Haram itu. Jadi Nabi SAW masuk, Nabi buang 300 lebih patung-patung situ. Kemudian Nabi pun bertawaf. Ketika bertawaf tu ada seseorang, dia menyamar seperti mana orang Islam dengan membawa pisau di pakaian ihram yang dipakainya. Tujuannya adalah untuk membunuh Nabi SAW dengan
bisikan-bisikan hati yang dia maknanya tak puas hati ni. Muhammad ni apalah, apa macam belah orang Arab dan sebagainya. Tawaf makin menghampiri Nabi, makin menghampiri Nabi, makin menghampiri Nabi. Makin menghampiri Nabi. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi dengar apa bisikan di hati dia tu. Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh bagi dengar. Allah yang As-Sami', Allah Maha mendengar. Allah boleh bagi kita ni manusia tu dengar dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila orang ini setelah sampai hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun paling pandang dekat dia. Nabi meletakkan tangan Nabi yang mulia ke dadanya dan berkata, wahai saudaraku, apakah yang menggusarkan hatimu? Maka sahabat ni berkata, waktu tu belum Islam kan, dia kata ketika Rasulullah meletakkan tangan di dada ini, maka sejuk dan hilang segala benda-benda. Sebab tangan Nabi itu kan berkat kan. Hilang kegusaran-kegusaran, dendam dan juga benda-benda tak puas hati. Terus macam lapang masa. Allah Subhanahu wa taala kalau mau bagi mendengar, Allah Subhanahu wa taala boleh bagi kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Alah ustaz, itu Nabi bolehlah. Kan? Kita ni boleh dapat ke? Kita nak tengok contoh pula yang lain-lain pula. Kita boleh tengok. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda sedang menjadi imam. Ketika Sayyidina Umar tu khalifah, cerita sahabat tak? Sayyidina Umar tu khalifah. Maka sedang membaca khutbah, tiba-tiba dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada mata hijab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni nampak tentera Islam yang beribu batu daripada Madinah. Ketika itu tentera Islam sedang berhadapan dengan tentera Parsi atau Rom, macam tu, yang di balik bukit tu ada musuh. Di balik bukit tu musuh. So Allah SWT membukakan kepada mata Sayyidina Umar itu hijab, nampak macam CCTV lah, senang nampak kan. Di balik bukit ada musuh. Sayyidina Umar ni sedang berkhutbah ni, dan tiba-tiba Sayyidina Umar pun berhenti dan menjerit, wahai panglima Islam, di belakang sana tu ada musuh, maka berhenti dan berpalinglah kamu. Sayyidina ucap di Madinah, kerana Allah SWT bagi nampak penglihatannya. Dan suara Sayyidina Umar itu diberi dengar oleh panglima kat sana tu. Macam dengar suara Umar lah. Maka mereka berpaling. Dan ternyata rupanya musuh sedang tunggu di sebalik bukit sana tu. Maknanya yang seorang dibagi penglihatan mata, yang seorang diberi penglihatan pendengaran. Para sahabat radhiyallahu alaihim. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Itu sahabat bolehlah. Kita tengok orang lain lah. Kita tengok orang lain pula. Okay. Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang mengalahkan tentera salib di bawah pimpinan Guy de Luzon 1187 Masihi. Ketika Guy de Luzon memerangi tentera Islam ni, maka Salahuddin Al-Ayyubi ni bawa dia acah-acah. Sebab apa? Diberi pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada. Apa yang ada dalam hati Guy de Luzon. Dia kata apa? Orang Islam mesti kalah punya. Sebab orang Islam ni memang tak kuat lah apa semua. Maka diacah tu sehingga 200 km daripada Baitul Maqdis. Tempat peperangan tu dipanggil Qarnal Hittin. Kalau orang bawa pergi Palestin, sengaja saya akan bawa ke Qarnal Hittin. Satu padang yang luas, ada satu bukit, bukit tu macam tanduk. Qarnun tu tanduk. Pernah dengar nama Iskandar Zulkarnain? Qarnun tu tanduk, Qarnain dua tanduk. Dia bukan ada tanduk ni, topi dia tu ada tanduk, bukan tanduk macam tu. Iskandar yang mempunyai dua tanduk. Sebab apa? Diberi dengan kasih sayang Allah SWT pendengaran tu. Maka dia asak. Sebab kalau dia kata, kalau tak, maknanya dia takkan faham apa yang ada di hati Guy de Luzon. Itu antara pemimpin-pemimpin contoh. Macam tu juga ketika tentera Muhammad Al-Fatih nak menombangkan kota Konstantinopel, kurun ke-15, tak jauh dah 500 tahun dah bagi kita ni. Tinggal 500 tahun lagi. Sama juga ketika memang tentera Muhammad Fatih itu nak melintasi Selat Bosporos,
ada perangkap-perangkap dan besi-besi yang melintasi Selat Bosporus tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukakan kepada Muhammad Al-Fatih, jangan lalu situ. Kan? 70 buah kapal dilomokan dengan minyak, kan? Maknanya ada kayu-kayu dengan minyak tu, ditarik kapal tu melalui bukit turun seberang sana tu. Pagi-pagi tentera Konstantinopel mana terkejut, 70 kapal telah berlabuh di seberang sana. Itu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala buka kepada siapa Allah kehendaki. 500 tahun kita yang sebelakang ni, kan? Maka Allah Subhanahu maka ketika itu, Muhammad Al-Fatih dapat mengalahkan tentera Konstantinopel, dapat mengislamkan Konstantinopel dan mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul, Islam untuk selama-lamanya. Maka kita dah sampai ke Istanbul, kan? Itu sejarah dia. Muslimin dan muslimat alhamdulillah sekalian. Yang terakhir, kisah yang terakhir saya nak cerita dia, kan? Ketika saya bertamu di Yaman, saya dengan Allah waktu habis belajar dulu, arwah ayah saya dia pesan kat saya. Dia kata, kau lepas habis belajar ni kerjalah apa nak kerja, kan? Setiap tahun pergilah jumpa mana-mana tok-tok guru kat luar ni, belajar daripada dia, sepatah daripada ilmu pun tak apa sebelum mereka tu meninggal, kan? Jadi saya habis belajar tu awal tahun 2000, memang paling kurang setahun sekali lah akan pergi, jumpalah mana-mana lah, mana-mana pergi dah, sampai Maghribi lah, Lubnan lah, Syria lah, maknanya Yaman lah, kan? Mekah Madinah tu biasalah, kan? Jadi ketika saya perjalanan saya di Hadramaut, Yaman, di Hadramaut, ketika itu saya bertamu dengan satu orang lah, orang Malaysia kita ni, pelajar sana waktu. Dia kata, Ustaz, sebelum Ustaz balik ni Ustaz kena satu ziarah orang ni. Dia ni boleh baca hati. Dia baca hati. Saya, walaupun saya ni belajar agama daripada kecil, tapi walaupun lepas darjah 6 tu arwah ayah saya tu masukkan sistem pondok. Lepas 3 tahun kat pondok tu hantar pergi Pakistan. 15 tahun pergi Pakistan, tuan-tuan sekalian. Merantau 3 tahun kat sana, belajar tahfiz dan belajar hadis. Habis Pakistan 3 tahun hafal Quran, hafal hadis, balik barulah masuk, maknanya formal, masuk universiti dan sebagainya. Jadi walaupun tahu benda tu wujud, tapi sebab kita belajar universiti tunjukkan logik, fakta, data, ada lagi ke orang macam ni? Ada lagi ke? Lagi. Waktu sampai saya di Hadramaut tu, ada satu orang kata, Ustaz, sebelum Ustaz balik ni Ustaz kena ziarah satu orang ni, dia boleh baca hati. Saya pun ya kan je lah, kita bertamu rumah dia. Oh ya ke? Yalah. Tapi dah hati ni masih, ya ke? Ada ke orang boleh baca hati ni kan? Ada lagi ke? Kan? Oh, ziarah rumah dia, berbual kat sejam tu. Nak balik tu, jadi yang sahabat kata, Syekh boleh tak tolong baca dia ni? Boleh tak tolong? Saya kata, dia pun nak, insyaAllah. Dia panggil. Ketika lutut bertemu lutut ni, duduk tayar awal lutut bertemu, hati saya masih lagi. Ya, ada lagi orang baca hati. Kan kita lah, ya, ada lagi. Dia letakkan tangan dia kat dada saya dan dia boleh cerita. Itu memang saya terkejut. Itu pengalaman peribadi saya terkejut lah. Saya bukan mudah percaya kat, walaupun saya belajar agama dari kecil, kan? Ramai juga mengaku-ngaku ni, saya bukan mudah percaya pun. Kalau ada orang mengaku, ya ke kan. Tapi itu pertama kali. Memang dia cerita satu benda sampai dia detik kata kan kau tak percaya tadi kan. Tahu pula tu kan. Tahu pula tu kan. Tahu pula dia tu kan. Last sekali dia kata, aku pesan kat engkau, aku pesan engkau. Kan? Ikhlaskan niat. Saya waktu tu tertanya, kenapa dia kata aku ikhlaskan? Aku ni tak ikhlas lagi ke? Itu tertanya macam tu. Rupanya saya balik-balik, kan, untuk pertama kali saya dijemput untuk buat program di TV. Jadi bila masuk TV ni ujiannya macam-macam lah kan. Kadang-kadang boleh menjadikan orang biasa tu boleh jalan mengepak kadang-kadang. Patut pun dia kata ikhlaskan niat. Dia kata kau ikhlaskan niat, insya-Allah Allah bantu, insya-Allah, kata dia. Jadi tuan-tuan rahmatullah saya kata, tuan, lepas tuan siapa lagi saya nak berziarah? Itulah bermulaan pengembaraan saya daripada satu negeri ke satu negeri. Kau pergi Maghribi, kau jumpa orang ni macam ni. Kalau saya main Kedah je, kalau nak pergi saya memang ambil beg, saya pergi.
dan jumpa. Biasanya main bertamu kat rumah orang tu. Dekat Maghribi tu saya dapat kitab umur dia 400 tahun, dekat 400 tahun, kitab hadis. Orang tu, saya tak cakap apa. Habis ziarah tu dia kata, "Kau ada ambil sanad daripada Yaman kan?" Saya kata, "Ada tuan." Dia kata, "Kau ambil sanad hadis kan?" "Ya tuan." "Cuba kau tengok kitab ni." Saya kata, "Oh terima kasih tuan bagi saya tengok kitab ni." Kitab tu kitab lama, tulisan kita boleh bayang, tulisan pakai bulu ayam tu. Sebab apa? Tulisan dia dakwah tu terang, lama-lama dah pakai light. Kemudian terang balik. Kita boleh bayangkan, oh dakwah dah habis, celup, terang balik, celup, terang balik. Begitu. Kan? Saya tengok, terima kasih tuan bagi saya semangat pegang kitab ini. Dia kata, "Hari ini aku amanahkan pada engkau. Kan? Ajarlah orang bagi kitab ini. Kan? Kalau aku simpan untuk 100 tahun lagi, kalau aku tak bagi, aku takkan bagi." Kejut gigil saya, tuan-tuan sekalian. Saya kata, "Tuan, siapa lagi saya nak ziarah?" Sampailah menjejakkan saya ke Baitul Maqdis pada tahun 2009. Kan? Memang wujud orang yang Allah beri kelebihan-kelebihan macam ni. Kan? Itu Allah As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Allah bagi buka kepada manusia tu. Kan? Bukan saja zaman dulu macam kita, para nabi cerita, orang kita Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Dan tak mustahil juga kita kan kadang-kadang. Kan? Mungkin Allah boleh bagi benda-benda yang demikian itu. Itu kelebihan Allah SWT beri siapa yang Allah pilih. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa setakat saya dulu ni kita kongsikan bersama. Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Kan? Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan mengenai Allah yang Maha mendengar, Allah As-Sami', maknanya menjadikan kita sentiasa terus maknanya menjaga tauhid kita, memperkuatkan maknanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita terus dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.